dinyatakan oleh Yang Berhormat Pengkalan Cepa tadi, beliau mengulangi kenyataan-kenyataan yang telah dinyatakan oleh beliau dalam satu ceramah umum di Teluk Puteri, Pengkalan Cepa. Peraturan 36(9)C, perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan satu kaum dalam Malaysia. Saya ingin tanya kepada Pengkalan Cepa, adakah beliau menyamakan orang-orang bukan beragama Islam sama dengan orang-orang Yahudi di negara kita? Soalan saya yang pertama. Kerana perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh beliau seolah-olah memang menyamakan negara kita dengan Palestin, dan perkataan yang dikeluarkan oleh beliau tidak sepatutnya dibenarkan di Dewan Yang Mulia ini. Kerana kita hidup dengan aman dan damai. Rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, saya memohon supaya beliau menarik balik kenyataan-kenyataan kerana ia membakar api perkauman. Yang Berhormat telah bangkitkan 36C kan. Peraturan 36(10) adalah salah pada peraturan menggunakan perkataan-perkataan. Okay. Saya duduk sini hampir beberapa minit telah Yang Berhormat Pengkalan Cepa bercakap. Saya tak jumpa pun yang mana yang menaik-naikkan perkataan. Bagi saya, macam pertuduhan di mahkamah Yang Berhormat, you must go specific, direct to what he is saying dengan izin. Jadi kalau Yang Berhormat nak bangkitkan perkara tersebut, what was the word uttered? Jadi daripada apa yang saya dengar sampai ketika dan masa ini, belum ada lagi yang sakit menyakit hati di antara kaum. That doesn't cross the line. Itu saya punya keputusan. 36-12. 36 Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahlinya. bahagian mana yang Boleh saya sampaikan? Yang Mohd Pengkalan Cepa tadi, dia sebut dalam Dewan ini, dia menyatakan tulisan dia merujuk kepada tulisan dia tadi. Itu betul, dia memang rujuk kepada tulisan dia. Tetapi apa yang dia sebut dalam Dewan ini menyatakan ini adalah pasal hak kehilangan tanah. Padahal kalau kita merujuk kepada tulisan dia, dia sebenarnya merujuk kepada Palestin. Merujuk kepada bukan Bumi Putra dan bukan Islam, disamakan sebagai Zionis Israel. Itulah yang dia rujuk. Itu yang dia nak cuba kelirukan Dewan. Padahal dia tulis nak kata samakan bukan Islam sebagai Israel. Dia kata ini pasal isu hak, kehilangan hak dan tanah. Tak ada kena-mengena. Dia mengelirukan Dewan, Yang Berhormat. Baik, kalau kita lihat sini kepada Maxim, mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan mengelirukan Dewan adalah bersifat menghinakan majlis. Setakat ini belum saya jumpa lagi perkataan yang menghinakan majlis. Jadi saya overrule punya cadangan dan bantahan. Yang Berhormat Pengkalan Cepa, teruskan. 36.6. Saya tengok sebenarnya historical reminder daripada Pengkalan Cepa ini untuk kita semua memperingati, bukan nak jadi je, supaya kita tidak jadi seperti Zionis Israel. Akhirnya genocide, jual tanah semua, beli tanah, akhirnya akan berakhir dengan genocide. Jadi kita ni rakyat yang dominan, negara kita mesti jaga hak negara dominan 63%. Jadi ini yang saya bangkitkan. Sebenarnya mereka yang menimbulkan provokasi perkauman. Mereka Yang Berhormat sebentar. Peraturan 35 tu jelas. Saya suruh bangun, baru bangun. Saya suruh bercakap, baru bercakap. Ya, Yang Berhormat dah langgar adab. Ya, bagi saya selesaikan dengan Yang Berhormat pendang dulu ni. Jangan ganggu. Baik, habiskan. Itu betul. Kita nak hidup aman damai. Kita dalam pelbagai kaum yang kita selama ini kita carry. Kita bawa sangat baik. Jadi kita tiba-tiba bila DAP menjadi sebahagian dari kerajaan ini, dia menjadi masalah. Dia menimbulkan provokasi perkauman. Mereka yang buat, dia tuduh kita. Timbalan Speaker, Sebenarnya mereka yang menimbulkan macam mana perkauman. boleh benarkan benda ni? Okey, baik. Jadi mereka bawa itu, bawa balik perkauman itu kepada kita. Sebenarnya mereka yang perkauman. Duduk. Tidak menghormati hak dominan 63% umat Islam dalam negara kita. Ni, apa hak dominan? Hak minoriti. Hak lain tak ada ke? Apa yang dia kata bersifat Yang Berhormat memecah belah rakyat. Jadi Sakitkan hati. itu merupakan satu kesalahan. Maka apabila saya menyuruh agar bangsa saya tidak mengulangi kesilapan sejarah ini, saya bukan menanam kebencian, tetapi saya menanam untuk mereka bangkit dengan kesedaran Tuan Yang Di-Pertua. Apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Pengkalan Cepa tadi, beliau mengulangi
kenyataan-kenyataan yang telah dinyatakan oleh beliau